Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak share sikit lah peralatan yang saya gunakan untuk siraman bunga secara automatik lah di rumah saya ni. Okey, kita tengok dulu peralatan dalam kotak ni. Okey, ni kotak saya letak barang-barang ni sebab tak nak terkena air hujan lah. Okey, yang ini gunakan wifi lah ataupun internet lah. Kemudian kita boleh setkan dia secara automatik lah. Okey, baik. Peralatan pertama yang sahabat perlu adalah untuk buat sistem siraman automatik ni. Sahabat perlu ada bateri lah. Okey, yang ini bateri silic acid ataupun SLA lah. Dia punya volt tu 12 volt 14 Ah Okey, SLA bateri. Ni memang untuk solar lah. Dia memang khas jugalah, boleh pakai untuk solar lah. Okey, baik sahabat. Okey, kali ni saya akan gunakan wireless controller smart switch daripada Tuya lah. Okey, yang ini dia punya tu 10A lah. Max load dia lah 10A je. Ni tujuan dia untuk buka motorized ball valve je. Okey, untuk mesin apa semua tu saya tak suggest yang inilah. Dan juga wiring diagram dia tu pun lain lah. Okey, ini untuk yang simple, yang kecil je lah. Okey, jadi dia punya diagram dia macam mana Okey, yang pertama kita tengok yang ini dulu. Okey, ini power power untuk positif dan negatif. Okey, dua ni. Ini datang daripada bateri, daripada solar charge controller lah. Okey, kemudian semua ni yang kat sini ni semua positif tapi kita kena tengok betul-betul tau. Okey, kita ambil yang pertama common pin dan juga NO ataupun normally open. Jangan ambil yang normally close kat bawah ni. Jadi yang ini dan juga normally open lah. Okey, jangan ambil yang normally close ni. Ni biarkan kosong lah. Okey, jadi wire power ni kita akan jumper. Okey, satu ni sahabat tengok betul lah. Okey, satu ni daripada solar charge controller kita jumper dua ni. Okey, satu ni pergi ke power. Okey, pergi ke power kat sini sebelah kiri ni. Okey, dan satu lagi yang kita jumper tadi pergi ke COM. Okey, pergi ke COM. Okey, yang daripada ni normally open ni dia akan pergi ke dia akan pergi ke motorized ball valve kita lah. Okey, sama juga dengan yang negatif. Okey, satu ni daripada solar charge controller dia akan datang sini. Okey, kemudian kita jumper yang kat sini juga daripada solar charge controller juga pergi ke motorized ball valve. Okey, ni soket untuk motorized ball valve lah. Nampak dia punya jumper wiring diagram dia, biar faham dululah. Okey, dah dua ni negatif positif daripada solar charge controller. Okey, yang ini dua ni switch lah. Ni bertindak sebagai switch, normally open dan juga COM. Okey, jangan ambil yang normally close lah. Okey, yang ini dia boleh pakai smart life dan juga Tuya lah. Okey, saya pakai smart life lah. Okey, yang ini ialah PWM solar charge controller. Okey, solar charge controller dia ada MPPT, dia ada PWM. Okey, sebab dia punya power ni bawah pada 30 ampere, jadi saya pakai solar charge controller yang PWM je lah. Okey, solar charge controller ni untuk dikawal tenaga solar dan juga charge bateri serta load lah. Okey, load. Okey, kemudian yang kat bawah ni breaker yang ni 30A juga. Okey, breaker ni bertindak sebagai switch lah. Saya letak dua satu untuk solar dan satu untuk bateri. Sebenarnya satu lagi boleh letak jugalah untuk load untuk kita hidupkan dan kita matikan lah. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4 barang ni. Kemudian kita akan tengok satu lagi yang paling penting ialah solenoid
valve ataupun motorized ball valve okey, sekejap kita akan pergi tengok okey, baik. Okey, ni ialah motorized ball valve okey, kalau sahabat boleh tengok ni motorized ball valve normally close. Okey, dia ialah 12 volt DC okey, direct current sebab kita menggunakan tenaga solar lah. Okey, dia hanya menggunakan dua wire sajalah. Okey, dua wire yang ini. Okey, dua wire ni yang biru positif, yang kuning ni negatif jangan tersalah sambung sudah. Okey, saya pilih yang normally close ni sebab kalau tak ada bekalan elektrik dia akan tutup dengan sendirilah. Jadi senang lah, kalau elektrik kita dah tak ada dia akan tutup valve tu dengan sendiri Okey, berbeza dengan yang satu lagi yang warna orange tu lah. Okey, jadi yang motorized ball valve ni dia pakai watt dia kecil je sikit bila dia open tu je, kemudian dia close. Okey, tapi dia punya harga agak mahal sikit lah. Okey, harga dia agak mahal sikit. Okey, ini barang yang seterusnya lah. Ini penting lah sebab kita nak buka dan tutup pipe kita tu. Okey. Okey, sebelum terlupa sebab yang ini paling penting lah, solar panel lah. Kalau tak ada solar panel, macam mana kita nak harvest tenaga daripada cahaya matahari. Okey, yang ini 30 watt solar panel lah. Okey, dan saya gunakan wire 2.5 mm je ni. Okey, ni solar panel. Pandai-pandai lah sahabat letak macam mana. Janji yang positif dan negatif tu dia tak tertukar lah. Okey, kemudian dia akan pergi ke sana lah, ke pondok saya ni. Okey. Okey, bateri saya dah masukkan dalam kotak ni balik. Kemudian kita keluarkanlah. Okey, ini yang positif yang ada line merah ni, yang saya pakai. Kemudian yang ini negatif lah. Okey, ini negatif. Okey, jadi kita akan sambungkan pada fuse dan juga solar charge controller lah. Okey, daripada bateri tadi, okey, yang ini positif. Okey, saya masukkan ke dalam breaker ni. Kemudian kita akan sambungkan satu lagi daripada sini. Dia akan pergi ke solar charge controller lah, yang warna merah. Okey, yang bateri ini positif Okey, ini positif, dan yang negatif dari bateri tadi dia direct terus daripada bawah ni, daripada bateri bawah ni dia naik, dia terus pergi ke kat sini. Negatif yang inilah pada solar charge controller ni. Okey, kemudian kita test dulu sama ada dia hidup ataupun tidak lah. Okey, yang ini yang positif untuk solar panel. Okey, dia datang daripada breaker yang inilah. Okey, tak bawah sikit. Okey, ini breaker yang ni. Cuba kita tak sambung lagi lah kat sini. Kat sinilah yang solar panel akan masuk lah. Okey, dia masuk kat lubang ni. Yang positif datang sini, kemudian dia masuk ke bahagian positif yang sinilah. Okey, kemudian yang negatif ni daripada solar ni dia akan direct masuk tepi ni. Dia terus pergi ke sinilah. Okey, nanti kita akan buat sambungan untuk solar lah. Tapi untuk menghidupkan solar charge controller ni, kita perlu sambungkan pada bateri dululah. Okey, sekarang bateri dah sambung, kita akan test lah. Dan kita hidupkan fuse, kita tengok macam mana Okey, kita hidupkan fuse dulu. Kalau dia menjadi, dia akan hidup lah. Okey, sahabat boleh tengok ni. Okey, dia dah hidup lah. So load ni tak ada, kita padam dulu lah load ni. Okey, sekarang ni 12.3 volt lah. Sekarang ni dah bersambung lah dua ni. Okey, sahabat tengok daripada output ni, load ni, ini yang positif tadi, yang positif ni. Okey, saya dah jumper. Okey, positif yang dua jumper ni, satu pergi ke COM, satu pergi ke power ni, dekat bahagian positif solar charge controller. Okey, yang negatif yang pada bahagian negatif lah. Okey, yang ni pergi ke power satu dan pergi ke motorized ball valve satu. Okey, sekarang ni kita test. Kita test alat ni menjadi atau tidak. Pertama kita hidupkan bateri dululah. Okey, ni bateri. Okey, hidupkan bateri. Okey, nampak dia dah naik. Okey, load pun dah on. Yang solar kita tak sambung lagi biar dulu. Okey, kejap kita akan sambung. Okey, bila dia dah ni, dia akan jadi naik warna biru macam ni lah. Okey, kemudian yang ini kita kena kontrol pakai smart light tau. Okey, kena kontrol pakai smart light, barulah dia nyala merah tu Dia kena sahabat kena install dia punya
smart switch ni dalam app Smart Life lah. Okey, saya ambil Smart Life yang warna biru ni. Okey, yang ini saya dah install lah. Okey, pastikan internet on lah. Yang nak install tu sahabat tengok sendirilah video mana-mana. Okey, yang ini smart switch ya. Okey, untuk girus pokok bunga lah. Okey. Okey, kalau saya tekan yang ini, dia ada kat sini lah. Okey, switch yang inilah. Okey, ataupun kita boleh tekan kat sini lah. Bila saya tekan, sahabat boleh dengar bunyi tap tadi Okey. Kemudian kita akan off dia lah. Okey. Okey, bunyi juga off. Ataupun kita boleh, kalau dah ada benda ni, kita boleh buat schedule lah. Contohnya timer ni. Okey, pukul berapa kita nak hidupkan, pukul berapa kita nak matikan lah. Sahabat boleh tengok pada paparan skrin ni lah. Okey, cuma tinggal kita on je lah. Macam ni. Off, kita tutup balik kalau kita nak off lah. Tapi internet tu, kalau andai kata lah, kalau tak ada internet lah, kita dah buat schedule macam ni, tiba-tiba kita tutup kita punya wifi kat rumah tu, internet, dia masih lagi akan ikut jadual ni lah untuk menjirus. Pukul 8 pagi hari Isnin, Rabu, Jumaat, Sabtu ni, dia akan on dengan sendirilah, kemudian dia akan off dengan sendirilah. Okey. Selagi dia ada power, walaupun tak ada internet, dia akan ikut je schedule yang kita buat. Kecuali kita offkan schedule ni, dia tak boleh buat kerja lah. Okey. Okey, baik sahabat. Sekarang ni kita dah sambung lah. Sahabat boleh tengok ni, kita dah sambung pada ball valve lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang ni. Okey, yang biru ni yang positif lah. Kemudian yang kuning ni negatif Okey, ini wire ni akan sambung ke motorized ball valve lah. Okey, sekarang ni kita akan hidupkan load lah. Sekarang ni dia tak hidup tak ada lampu warna biru. Okey, kat sini kita tekan load pada solar charge controller ni, kemudian dia akan hidup lah. Okey, kemudian sekejap lagi kita akan test solar charge control motorized ball valve ni, kita akan test lah. Okey, kita tunggu dia lampu dia menyala dulu. Sekejap lagi dia akan menyala lah. Okey, dah menyala. Kemudian kita akan cuba tekan Smart Life ni. Saya tekan Smart Life. Kemudian pada paparan Smart Life ni dia dah online lah. Okey, dia dah hidup lah. Sebab sambungan internet dah ada. Pastikan sambungan internet tu ada lah. Okey, seterusnya saya akan tekan butang untuk kita girus lah. Okey, bila dah tekan, sahabat boleh tengok lah. Okey, kemudian kita akan pergi tengok. Sahabat boleh dengar bunyi. Okey, bunyi motorized ball valve yang kat dalam ni dia dah buka. Okey, kita akan pergi tengok pada pokok lah. Okey. Okey, sekarang ni malam sahabat. Okey, air dah keluar lah ni. Okey, sahabat boleh tengok ni. Okey, air dah mula keluar lah. Okey, dah mula keluar. Okey, kita akan tutup balik lah. Kemudian kita boleh setkan schedule lah. Alright, kita akan tutup balik. Kita punya okey, sekarang ni dia berwarna merah. Okey, warna merah ni maksudnya dia tengah girus lah. Okey, kemudian kita akan tutup lah. Okey, kita akan tutup. Okey, sahabat boleh dengar bunyi Okey, itu menandakan motorized ball valve dah tutup lah. Okey, ni sahabat tengok dia warna biru ni dan warna merah tu dah tak ada, jadi dia dah tutup lah. Okey, jadi setakat inilah video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sekian, terima kasih.